Macam ekor cicak. Weh, sejak bila kau simpan rambut macam ekor cicak ni? Mana? Ni. Oh, ini bukan rambut betul. Ini rambut palsu. Aku beli dekat kedai Dua Mes Sejuk. Weh, Rio ah. Tengok. Aduh. Jangan tarik macam tu. Benda ni melekat tahu tak? Kejap aku cabut. Dia melekat sebab ada spring ni. Cantik ah. Ha, tengok. Uish, ada belian lah. Dekat spring. Ha. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Ada. Kejap aku ambil. Ha, ni. Ui, macam-macam colour ah. Berapa satu kau beli ni? Aku beli 2% satu. Kau beli dengan aku lah. Aku beli dengan kau. Ha. Berapa kau nak jual? 2% satu, 2, 4, 5% lah. 5%. Ah, boleh lah. Untung 10%. Ha, okey. Ha, mana duit? Petang lah, aku tak bawa duit ni. Kau ni asyik hutang je manjang. Lepas tu, esok. Last senyap. Tahu-tahu tak bayar. Alah, dengan member-member pun nak berkira kau ni. Tak apa lah, kau ambil lah dulu. Aku nak balik ni. Kejap lagi mak aku ajak nak pergi rumah member dia. Okey dah. Duit aku semalam mana? Bila masa? Yang balance makan mi celuk tu. Kau tak bagi lagi. Alah, aku hutang lah. Tak nak. Aku tak ada duit ni. Marilah selalu. Mari dah selalu apa? Aku tak ada duit ni. Alah. Ha. Mana? Kau Kat mana? Alah, jangan macam tu. Aku tak ada duit ni. Engkau ni. Kau hutang aku tak apa. Aku hutang kau tak boleh. Berkira lah. Alah, kau ni. Aku tak ada duit ni. Kau ni. Kau hutang aku tak apa. Aku hutang kau tak boleh. Nanti aku bayar lah. Alah, kau ni. Marilah. Hutang wajib bayar tau.